Siapa yang menang? Biru. Nanti kita cat sekali semua biru. Batal. Tapi dah jawab. Dah jauh dah tapi batal. Cikgu Maru kata kalau betul sampai kat tu Cikgu Maru bantu RM10. Okey nanti. Jadi itu lepas. Dah keluar ke depan. Jangan ke belakang. Batal. Sekejap ni ibu jari terlebih. Papan tu ibu jari terlebih. Jangan lebih sangat ibu jari tu. Putra. Oh saja. Nak tengok nak juga jatuh. Batal. Ibu jari terlebih juga. Buang sikit ibu jari tu. Batal. Ibu jari terlebih. Ibu jari kena kurangkan sikit Buang sikit ibu jari. Guru kelas kita kena ambil. Cari yang pita baru 348. Ingat kata 348. Baru tinggi kan? Dia pakai Excel lah. Nanti dia Batal. Apa bodoh kau belum biar dia auto kira. Kita yang kira payah kan. Kita buat. Ni La ilah. batal banyak. Ni yang Cikgu Kamaru buat hari tu. Kita masuk dekat situ je. Nanti kita buat. Yang Cikgu Kamaru dah buat itu. Apa bodoh ni tak lompat pun. Dia dah siap kira cumanya kita kena masukkan budak-budak lain. Hari tu kita masuk separuh je. Batal. Ni laki. Aku kena ambil gambar. Tak ada ambil gambar dengan video. Semalam tak nampak lompat tinggi. Okey. Sama lah. Dia Saya pun lompat gelap. tadi perlahan-lahan lah sudah bacanya. Ambil gambar. Buat slow motion. Batal. Eh. Cara betul-betul lah. Tak ada percubaan lagi dah. Wow. Okey, lepas lagi. Sana pergi beratur kat belakang Kak As. Tengok kaki. Tak lepas. Okey, lepas tu. Okey, tepi Putra. Inilah Putra. Okey, sana. Macam jadi ini. Okey, Zee. Sana je. Okey, Bib sana. Okey. Akil. Okey. Samimi. Main apa ni? Okey. Dah tak ada. Batal. Mesti pakai kasut. Okey, Farisha lepas tak? Sini. Oi, tepi lah. Sekali tak boleh ikat dekat. Okey, tepi. Batal kakak. Oi. Batal. 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 Dah lah Putri payah. Duduk dekat sana. Rasa dah dapat dah 1 2 3 tu. Dayana dengan Putri. Okey. Fadila. Ada anak pun sana boleh pergi kat rumah sukan. Pakai kasut. Bukan berjalan dulu. Tak batal Okey. Nah, ni baru betul tak batal. Satu. Tapi kat bontot sini. 1, 2, 3. Peserta akhir lompat jauh terbuka PPKI.